Tipu seorang peguam diriman terhadap 3 anggota pemerintahan sesuai. Lagi berapa hari je nak final. Tapi makin hari nak final ni, aku makin tak faham apa yang aku belajar. Susahnya lah jadi student. Aku dah cuba dah nak hafal. Tapi kenapa kalau aku nak hafal, aku hilang fokus. Dan aku tak ingat apa-apa pun yang aku baca tu. Macam mana aku nak final ni? Aku pening lah. Semua diorang ni kata nak study. Tu pun diorang. Weh, korang. Asal kau lambat? Aku pergi tandas tadi, cek perut. Doa dulu. Korang dah study belum? Kan dekat final? Aku dah study. Susah. Aku dengar cerita kan. Soalan final kali ni susah-susah. Ya. Kau nak tahu tak? Aku ada satu benda yang boleh tolong korang untuk dapat markah tinggi. Apa dia? Aku ada dengar daripada seni atas. And benda ni aku dah lama dah buat. Aku ada kenal satu lecturer ni, dia boleh tolong kita untuk dapat markah tinggi. Yang penting kena ada duit lah. Itu kan dah macam rasuah. Kau ni kita kan jaga integriti kita. Alah biarlah. Kau kata kau nak lulus. Kau pun nak lulus kan? Ya memanglah. Tapi tak bagus lah sebab kita ambil rasuah. Tak apa, korang fikirkan dulu Nanti kalau okey bagi tahu aku. Okay. Dah nak final exam ni. Mesti banyak kan duit aku. Sebab kan ramai student nak lulus. So boleh lah ni. Aku takut gagal. Tapi okey kot kalau aku cuba dulu apa yang Lisa cakap tadi. Nanti aku lulus. Boleh lah. Tu pun Lisa. Ya, kenapa? Aku rasa kan cadangan kau tadi tu aku nak try lah. Sebab aku takut gagal. Aku dah kata, dah jom aku bawa kau pergi jumpa lecturer. Okey, boleh? Jom. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Hari ni saya ada bawa kawan saya. Kita orang kan dah nak exam. Miss ada ke cara yang boleh tolong luluskan kita orang? Kalau cakap pasal tu memang ada carinya. Tapi korang kena bayar lebih sikit lah. Boleh? Saya okey je. Kau? Tak kantor ke? Jangan risaulah. Buat masa sekarang Miss tak pernah kantor. So, jangan risau. Okay? Tapi saya takut. Nantilah saya fikirkan balik. Okay, kalau apa-apa just call Miss saja. Okay, thank you Miss. Mesti Lisa marah aku. Tapi rasuah tu kan salah. Takpelah, pergi jumpa Siti lah cerita hari ni. Tu pun Siti. Weh Siti. Kau nak tahu satu benda tak? Kenapa? Tadi aku pergi jumpa Lisa. Kau pergi? Yang pasal cadangan hari tu yang disarankan kat kita tu. Lepas tu Kau ambil lah? Tak, aku fikir balik. Benda tu kan salah. Yelah, benda tu salah. Kenapa kau pergi juga ikut dia? Sebab aku nak lulus. Tak takut. Tapi aku fikir balik. Tu yang aku bagi tahu kau ni. Bayar, tak payah ambil. Sebab itu memang salah, tak baik. Nanti apa-apa kau yang kena juga. Yelah weh. Biasalah dia. Tak apalah weh, jom lah kita pergi kelas. Dah lambat ni. Kalau Farah tak nak, tak apalah. Biar aku je. Aku nak lulus. Aku nak pergi jumpa lecturer lah. Assalamualaikum Miss. Kawan saya yang hari tu saya datang berdua tu, dia tak nak. Tapi saya nak sebab saya nak lulus. So berapa yang harga tu saya kena bayar? Kalau macam tu biasanya Miss sarankan dalam 200 macam tu boleh ke? Boleh? Nak QR boleh? Okey boleh je. Okey dah, saya dah bayar. Terima kasih. Weh, tu weh, cuba kau tengok macam Lisa lah. Dah weh. Jom kita pergi tengok. Jom. Jom. Tengok betul weh. Jom weh. Kau ambil gambar weh. Senang sikit nak buat laporan. Jom. Kita lapor kat PDRM lah. Jom. Ya, ada masalah ke? Kami nak melakukan tentang isu rasuah yang berlaku di proyek kolej kami. Awak ada bahan sebarang bukti untuk saya ambil tindakan? Ada. Ini dia.
rasuah. Polis Rani, polis Yayasan Pelajaran Johor. Nama lecturer tersebut ialah Medium Christina Balkis asli saya. Okey, jadi kes rasuah ni kira beratlah untuk negara kita kan. Jadi saya akan berusaha untuk melakukan tindakan seterusnya lah. Awak jangan risau, okey? Terima kasih atas awak punya aduan ni. Terima kasih. Ni Christina Balkis ke? Ya, saya. Saya daripada unit PDRM. Saya telah mendapat aduan tentang rasuah yang awak telah memakan rasuah daripada pelajar UK UIPJ. Saya tak bersalah. Saya tak ganggu siapa pun dalam polis. Tapi saya ada bukti yang kukuh, jadi saya terpaksa tahan awak. Ikut saya ya. Saya tak bersalah, saya tak bersalah. Korang, aku nak cakap, aku minta maaf sebab hari tu aku hasut korang untuk jumpa lecturer and bayar untuk lulus. Sekarang aku dah sedar yang benda tu rasuah. Aku minta maaf sangat-sangat. Tak apa. Pengajaran je. Betul. Ada sama-sama. Weh, tengok tu. Miss Christina kau tangkap weh.